kepada mereka, betul ke awak cinta dia? Ya. Bila mereka mengatakan, ya, saya cintakan dia kerana Allah. Kalau benar cintakan dia kerana Allah, kita mesti ada matlamat. Matlamatnya apa? Mafatilah. Jadi remaja ni tidak suka disindir. Remaja ni memerlukan pencerahan, bukan sekadar sindiran semata-mata. Sebagai contoh, bila kita melihat ada Okey, sebagai contoh, bila kita melihat status macam tu, why not kita ambil benda tu sebagai demand? Okey, sebagai seorang muslimin, dia nakkan isteri yang macam ni. Dan seorang muslimah, dia nakkan suami macam ni. Kenapa kita tak ambil benda tu untuk mengubah diri kita jadi seperti apa yang dua-dua pihak inginkan? Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Ada soalan yang Ana tak jawab tadi adalah, ada kelompok-kelompok yang katakan, terutama golongan sufi, golongan salafi dan sebagainya. Ana miss tadi. Macam mana kita nak respon? Dah habis dah sebab kita besok. Habis dah. Kau tak ada dekat tu. Jadi bagi Ana, bukan persoalan sufi dan salafi. Persoalannya adalah sunnah. Kalau dia sunnah, kita ikut. Dan tidak ada sunnah yang boleh diremehkan. Sayyid Hawa kata sufi atas urusan hati, menjernihkan hati, merawat hati, itu sufi kita. Dan Ahmad Banna pun kata, kita nak lahirkan pemuda-pemudi yang sufi hatinya, dunding pribadinya. Kan? Okey. Ada nak respon tadi. Anda masih lagi minta maaf cakap. Anda suka jujur. Anda tidak mahu berpegang kepada saya rasa saya dapat. Perkara yang mungkin jatuh haram, you cannot say, this is my opinion. Dia mestilah opinion ulama mutabar. Anda cakap bagi kita dan anak habis baca buku Rawdatul Muhibbin min Muhayyim, taman mereka jatuh cinta. Anda ada buku bahasa Imam Nawawi tulis bahasa cinta. Dan nak tengok balik orang yang Allah sayang menulis bahasa cinta. Ada sayang Hilal Ashraf. Tapi kalau pendapat dia berlawanan dengan pendapat ulama mutabar, anak tolak juga. Bukan masalah dia Hilal Ashraf anak sayang dia. Masalah dia anak lebih sayang sunnah Rasul daripada sayang orang. Jadi masalahnya, anak juga tak pegang dan anak nak cadang sini. Dakwah tidak dengan sindiran. Maknanya kita tidak sindir, tapi kita kemukakan. Bagiannya kita kena betulkan. Kalau dia haram, kita kata haram. Tapi menyatakan haram dengan membenci dia beza. Kita mencintai dan membetulkan dia. Anak cakap bukan ni, anak 4 tahun kerja dekat KTV, jumpa dengan kis-kis ni. Tak ada seorang pun yang anak marah. Anak perlu dia nak bincang balik. Kalau yang lelaki katakan, mana dia ni? Allah sayang dia ke? Benda ni duduk bersempadan. Kita boleh kata macam-macam pendapat apa tulisan. Manusia boleh tulis apa dia tak, tapi adakah yang dia tulis itu Allah suka? Ada nak sebut di sini, pagi tadi anak terlintas dah. Tidak izin. 2-3 minit saja waktu kecederaan. Ramai anda ada akaun Facebook kan? Dan ramai tulis. Bertakwalah pada Allah dalam menulis. Jangan jadi bahan dakwah di dunia, lebih-lebih lagi jadi bahan dakwah di akhirat. Asalkan terasa nak tulis, kita tulis. Dia akan jadi bahan dakwah di akhirat nanti. Tiap-tiap huruf Allah akan persoalkan dia. Kalau kita kata seandainya hubungan itu haram, ya kes by kes. Seandainya hubungan itu haram, kita kata boleh ni. Kita ubah hukum Allah. Ambil pandangan ulama, jangan pandangan orang yang sedang belajar. Okey, anda dah terima soalan yang katakan cinta fitrah. Cinta saja tak fitrah manusia? Marah juga fitrah. Ada marah kan? Boleh anda ikut. Kenapa marah? Fitrah kan? Boleh? Kenapa bataskan hidup di sekitar cinta saja? Perasaan hati kita ada banyak. Bayangkan semua orang pakai nak keluar ke rasa marah dia. Kenapa? Fitrah. Benci juga fitrah. Tiba-tiba anda benci kan? Kenapa? Fitrah. No. Fitrah hati yang
Allah bekal dalam hati ini mesti diluruskan dengan syarak. Cinta mesti diluruskan dengan syarak. Marah mesti diluruskan dengan syarak. Benci mesti diluruskan. Allah tak berilah benci for nothing. Allah tak berilah marah for nothing. Tapi marah untuk Islam, mudah untuk Islam, dan benci itu untuk Islam. Ani'budullah wa ijtanibut taghut. Kita beribadah kepada Allah Taala, bermulia kepada Allah dan benci taghut. Kena benci bang, siapa tak benci taghut? Iman dia rosak. Jadi anak masa sesi ini kita telah anak minta maaf tak dapat ada yang soalan tadi. Bukan kerana anak tak mau, masa dah habis. Ada lagi beberapa minit untuk mereka wrap up the program. Anak minta ampun kepada Allah Taala dan minta maaf kepada antum semua putra putri, pemuda-pemudi yang anak sayang Allah. Kalau bukan kerana sayang anak tak datang. Tapi macam anak kata mula tadi, dengan melihat wajah ataupun dah anak tengok ihsan, terbayang banyak tadi udah motri lagi sampai ke diri. Anak yang setia dengan Allah. Kalau dia tak tengah nak cari-cari mana tak jumpa, ingat dia ponteng dah. Alhamdulillah. Jadi anak rasa bahagia dapat pertemuan ni. Anak nak ulang balik, jangan biarkan bilangan ni banyak ni saja. Tahun depan besarkan Kota Arba'in menjadi tempat yang lebih besar. Tiap-tiap orang berjanji cari orang lagi. Boleh? InsyaAllah. Boleh kan? InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.